Pagi-pagi wajib Datin and Yasri bawa sarapan, beli dekat makcik yang jual depan kedai dia. Ada banyak makanan yang dihantar dekat situ. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi-pagi wajib ya, kita bawa breakfast. Hari ni kedai yang saya suka, makcik ni, dia menghiburkan saya setiap pagi kalau hari Sabtu atau Ahad ya. Dia akan jual dekat tepi area menghadap kedai saya tu. Memang banyak, saya rasa dia macam sub, ambil semua orang-orang hantar kat situ. Tapi memang komunitinya bagus ya, sebab diorang sharing-sharing apa ni, semua macam hantar kat situ. Makcik tu meyakinkan je, ada nasi lemak telur, ada nasi lemak ayam, ada apa ni, nasi ayam sambal, di favourite saya. So, saya nak ajak you all see dalam media sosial. So, jumpa makan ya, semoga sihat hari Sabtu. Tunggu sekejap lagi nak live. Nak live pukul 9.30 ataupun 10 lah saya live